Itulah orang tua cakap, kerana mulut badan binasa. Ini Brunaris Figueiredo. Anak orang kaya dan pemegang gelaran Ratu Cantik, Miss Campo Novo do Paracis. Campo Novo do Paracis ni adalah satu daerah kecil di Brazil dan si Bruna adalah ratu tercantik daerah tu. Tengah bersiap nak bertanding peringkat negeri. So 24 Oktober 2019, semasa dia on the way balik rumah, dia terserempak dengan abang Grab ni kayu basikal naik bukit pelan-pelan. Si Bruna ni pun tengah rekod untuk Insta Story. Mas é aí que você vê o porquê que sua comida chega atrasada. A pessoa nem está de bicicleta, tá na marcha lenta, cara. Dia cakap inilah sebabnya makanan korang lambat sampai. Dia buat lawak lah tapi tak tahu tang mana lawaknya. Tak lama lepas tu video tu meletup. Satu Brazil triggered. Orang kata dia menghina orang susah. Esoknya penganjur Ratu Cantik terus tarik gelaran dia. Tiket nak masuk peringkat negeri pun dibatalkan terus. Tapi cerita dia jadi lebih pedih bila orang TV selidik siapa abang Grab tu. Nama dia Luis, umur 22 tahun, yatim piatu. Dia kerja 2 shift, siang pam minyak, malam dia buat Grab. Orang yang kuat cari rezeki. Bruna kemudian pertahankan diri dengan up status, manusia buat kesilapan, kurangkanlah menghukum. Mari kita belajar untuk memaafkan. Tapi rakyat Brazil cakap jangan sembang. Kurawan dia sudah makan tuan, tidak boleh dimaafkan. Sementara itu, Luis dijemput ke rancangan TV. Dia cerita hidup dia. Ibunya meninggal dunia masa dia 5 tahun. Bapa dia pula hilang entah ke mana. Tengah-tengah syahdu dia bercerita, tak ada hujan, tak ada ribut. Pengacara bagi kejutan sebuah motosikal Honda Pop 110i. Luis emotional tengok Honda tu. Bapak besar betul logo Honda, macam tengah senyum dekat dia. Jangan tanya aku kenapa dia masih pakai beg tu masa interview. Aku pun confused. Mungkin member baru habis shift. Moral of the story, makan nasi lauk kangkung, minum air sirap Bandung. Nasi badan siapa untung, yang sombong jatuh, yang sabar disanjung.